Skim graduan ialah kerjasama pihak bank dan pihak Proton dalam membantu memudahkan urusan processing loan untuk proses pembelian kereta Proton. Itulah skim graduan. Antara kelebihan-kelebihan untuk skim graduan kereta Proton ni, yang pertama ialah pinjaman 100%. Bermaksud pinjaman tanpa bayaran pendahuluan. Boleh full loan, okey? Yang kedua, tanpa penjamin. Maksudnya loan skim graduan ni tak perlu garantor. Yang ketiga, baru bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan. Okey, ada perbezaan untuk graduan-graduan, adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan dan juga yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta. Okey, untuk adik-adik graduan yang baru mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan, baru 1 hari bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan kereta Proton ni. Okey, untuk adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta, perlu 1 bulan at least 1 bulan sudah layak untuk apply skim graduan. So ada perbezaan sikit untuk sektor kerajaan dan sektor swasta. Okey, yang keempat, kelebihan skim graduan, booking fee percuma. Okey, normally kalau anda beli kereta, tak kisahlah brand Proton ke, brand Prodor ke, Toyota, Honda, lain-lain brand ke, sama sahaja. Bila nak beli kereta, booking fee kena bayar lah. Ada kereta booking fee RM500, ada booking fee RM200. Anda skim graduan, booking fee percuma. Kelebihan yang kelima, interest rate loan lebih rendah berbanding normal loan. Yang keenam, kelebihan skim graduan, potensi loan approve lebih tinggi. Sebab apa? Untuk anda skim graduan kan, customer perlu ada ijazah ataupun diploma. So untuk pemilik ijazah dan diploma ni, potensi loan lebih tinggi lah. So masuk pula anda skim graduan ni, loan kereta anda skim graduan, so kebarangkalian sangat tinggi untuk loan kereta anda approve. Antara syarat-syarat skim graduan ni, yang pertama ialah terbuka kepada yang bekerja di sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Maksudnya mesti bekerja di sektor tersebut lah. Untuk anda yang bekerja sendiri, berniaga, ada SSM, tak boleh apply untuk skim graduan ni. Mesti bekerja di sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Yang kedua, syarat untuk skim graduan ni, mempunyai diploma ataupun ijazah daripada institusi yang diiktiraf Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak kisah institusi untuk swasta, kolej-kolej swasta pun boleh, ataupun daripada universiti awam pun boleh, tak ada masalah. Anda layak untuk apply skim graduan. Syarat ketiga untuk skim graduan ni, pinjaman hanya untuk kereta baru sahaja. Untuk anda yang nak beli kereta second hand, tak boleh. Kereta baru, kereta Proton layak untuk apply skim graduan. Okay, syarat yang keempat ialah umur tidak melebihi 30 tahun ke atas. Maksudnya mestilah 30 tahun ke bawah masih layak untuk apply skim graduan ni. Antara syarat-syarat kelayakan gaji untuk apply skim graduan ni terbahagi kepada 2 kategori. Untuk adik-adik graduan yang bekerja di area bandar, disebabkan kos sara hidup di kawasan bandar lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. So untuk syarat bekerja di area kawasan bandar ni lebih sikit lah. Okay? Gaji minimum ialah RM2,000 dan ke atas. Ini untuk yang mereka, adik-adik yang bekerja di kawasan bandar. Untuk mereka yang bekerja di kawasan luar bandar, gaji minimum mestilah RM1,800 dan ke atas. Okey, dia rendah sikit lah. Sebab apa? Kawasan luar bandar ni kos sara hidup lebih rendah berbanding di kawasan di area bandar. Untuk kategori gaji ni, hanya gaji pokok ataupun gaji basic dan allowance sahaja dikira untuk skim graduan ni. Untuk adik-adik yang gaji based on OT dan commission bank takkan kira. Dia hanya kira basic dan allowance sahaja untuk skim graduan ni. Untuk anda yang nak loan skim graduan ni, antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan untuk adik-adik graduan yang bekerja baru 1 hari. Yang pertama, anda perlu sediakan salinan kad pengenalan dan juga lesen memandu depan belakang, gambar depan belakang. Yang kedua, anda perlu sediakan surat tawaran bekerja. Yang ketiga, gambar ataupun salinan diploma ataupun ijazah. Okey, untuk adik-adik yang baru konvo, belum dapat CJ lagi, tak ada masalah, anda boleh provide transkrip pun boleh. Biasanya transkrip ijazah ataupun diploma tu anda boleh dapatkan di portal pelajar. Untuk adik-adik graduan yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta, antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan, macam saya sebut awal tadi, mesti bekerja at least 1 bulan. Yang pertama, mesti sediakan gambar IC dan lesen depan belakang. Yang kedua, 1 bulan slip gaji
gambar ataupun salinan 1 bulan slip gaji. Yang ketiga, 1 bulan bank statement, bank gaji masuk. So kalau contoh bank masuk gaji Maybank ataupun bank Islam, so bagi statement untuk bank tersebut. Yang seterusnya, surat tawaran bekerja, all page, semua muka surat. Okay, seterusnya, salinan ataupun gambar sijil diploma ataupun ijazah. Sama kalau belum dapat sijil, bagi transkrip pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk adik-adik anda yang graduan-graduan yang dah bekerja lebih daripada 3 bulan, yang dah bekerja lebih daripada 4 bulan, yang bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksudnya anda yang dah lama konvo, yang dah lama graduate pun, selagi umur 30 tahun ke bawah, masih boleh apply untuk skim graduan ni. Antara dokumen-dokumen yang perlu disediakan, yang pertama, gambar IC dan lesen depan belakang. Yang kedua, 3 bulan terkini, gambar ataupun salinan 3 bulan terkini slip gaji. Okay, yang ketiga, 3 bulan terkini bank statement, penyerta bank. Alright. Dan seterusnya, surat tawaran bekerja. Biasanya untuk anda yang bekerja dah lebih daripada setahun, tak bagi surat tawaran pun tak ada masalah. Yang seterusnya, bagi gambar ataupun salinan diploma ataupun ijazah. So itu antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk skim graduan tersebut. Untuk anda yang berminat untuk apply skim graduan ni, ini saya attach business card saya, boleh WhatsApp PM saya dan terus hubungi saya segera. InsyaAllah jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Dia clean transition, tak payah tekan kuat, dia dah gerak confidence. Agak MC sustained tapi feel dia magnificent. Meter close terbaru, display simple tapi clear. Kau pandang sekalipun dah rasa nak bawa jauh.